I can't let go in the forest. 하늘같더라 오겠지 아무리. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu doakan semuanya sihat sejahtera. Siapakah dalam kalangan kamu yang hobinya membaca? Cuba angkat tangan. Angkat tangan. Bagus. Baiklah murid-murid, cikgu nak bertanya lagi sekali. Apakah kelebihan atau kebaikan daripada amalan membaca? Cuba beritahu cikgu. Apa dia? Cikgu tak dengar. Apa dia? Baiklah murid-murid, amalan membaca merupakan satu tabiat yang amat bermanfaat. Setiap lapisan masyarakat haruslah memanfaatkan masa dengan membaca buku kerana membaca jambatan ilmu. Antara kelebihan atau kebaikan membaca termasuklah dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Seterusnya, dengan membaca dapat mengetahui tentang isu-isu semasa atau perkembangan yang berlaku sama ada di dalam atau di luar negara. Dengan membaca juga dapat mematangkan fikiran kita. Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4, buku teks halaman 13 yang bertajuk Zon Cerdas Minda. Apakah objektif pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini? Murid-murid, pada akhir pembelajaran, murid-murid haruslah dapat memberikan 2 respon terhadap soalan secara kritis dengan baik dan bertata susila. Seterusnya, murid dapat memberi alasan sekurang-kurangnya 2 alasan terhadap pemilihan zon bacaan. Kriteria kejayaan pula, murid-murid akan berjaya sekiranya dapat memberikan respon terhadap soalan secara kritis. Seterusnya, dapat menulis perbualan dengan format yang betul. Pernahkah murid-murid pergi ke perpustakaan negara? Jom kita lihat apa yang ada di sana. Kita sudah sampai di perpustakaan negara. Apakah yang menarik di perpustakaan negara ini ya? Selamat datang ke Perpustakaan Malaysia. Waktu perkhidmatan Perpustakaan Negara akan beroperasi setiap Selasa hingga Sabtu, bermula 10 pagi hingga 7 petang. Manakala pada setiap hari Ahad bermula 10 pagi hingga 6 petang. Waktu perkhidmatan akan ditutup setiap hari Isnin dan cuti am. Perpustakaan Negara Malaysia atau dikenali PNM terletak di 232 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PNM terbahagi kepada 2 blok iaitu Anjung Bestari dan Menara PNM. Bangunan ini dibina di kawasan seluas 5 ekar bersebelahan wisma bernama dan berhadapan dengan Institut Jantung Negara. Baiklah murid-murid, kita sudah mengetahui serba sedikit maklumat tentang perpustakaan negara. Sekarang, mari kita ketahui apakah zon yang ada di Anjung Bestari. Yang pertama, terdapat zon kanak-kanak. Zon kanak-kanak ini mempunyai kelebihan e-buku kanak-kanak, kemudian laman web kanak-kanak, portal pendidikan dan dilengkapi beberapa tablet terkini. Seterusnya, terdapat zon interaktif iaitu kemudahan e-surat khabar, kemudahan e-majalah serta
dilengkapi beberapa tablet. Kita teruskan dengan zon pembaca, iaitu mempunyai pelbagai kategori buku digital dan terdapat beberapa tablet. Zon yang keempat pula iaitu zon kerja yang dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Keempat-empat zon ini mempunyai tarikan tersendiri. Sekarang mari kita baca dialog yang diujarkan oleh guru Hadif, dan rakan-rakannya. Hadif, kamu hendak ke mana? Apakah respon Hadif? Mari kita baca. Saya hendak ke bahagian kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia saya. Bagus Hadif. Murid-murid yang lain ingin ke bahagian mana? Mengapa? Agaknya, apakah respon kawan-kawan Hadif ya? Cuba murid-murid fikirkan. Agak-agaknya, apakah zon yang menarik perhatian mereka ya? Cuba kita ingat semula. Zon kanak-kanak yang mempunyai e-buku kanak-kanak, laman web kanak-kanak, portal pendidikan dan dilengkapi beberapa tablet terkini. Zon interaktif pula mempunyai e-surat khabar, e-majalah dan dilengkapi beberapa tablet. Di zon pembaca pula terdapat pelbagai kategori buku digital dan terdapat beberapa tablet. Di zon kerja pula dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Daripada keempat-empat zon, yang mana satukah yang menjadi pilihan? Sebenarnya, semua jawapan yang sesuai diterima kerana keempat-empat zon tersebut mempunyai kelebihan tersendiri. Yang penting, rakan-rakan Hadif dapat mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis. Rakan Hadif yang pertama iaitu Rajif boleh menjawab, saya ingin ke zon kanak-kanak kerana di zon tersebut terdapat e-buku untuk kanak-kanak. Di zon tersebut juga, saya boleh melayari laman sesawang yang sesuai untuk saya. Nampaknya, Rajif telah memberikan alasan yang sesuai. Kawan Hadif yang bernama Jimmy pula boleh menjawab pertanyaan gurunya dengan memberikan respon, iaitu saya ingin ke zon interaktif kerana di zon tersebut saya boleh membaca e-surat khabar dan e-majalah. Di zon interaktif juga disediakan tablet untuk digunakan. Bagaimana pula respon rakan Hadif yang ketiga iaitu Cik Wen ya? Dia boleh memilih zon pembaca dengan memberikan respon, saya pula ingin ke zon pembaca kerana di zon tersebut terdapat pelbagai kategori buku digital dan dilengkapi dengan beberapa buah tablet. Baiklah murid-murid, jika murid-murid berkesempatan ke Perpustakaan Negara, cikgu berharap murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan sebaiknya. Walau bagaimanapun, buat masa sekarang, murid-murid boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat dan perkhidmatan yang disediakan oleh Perpustakaan Negara. Apakah pengajaran yang kita peroleh pada hari ini? Murid-murid hendaklah mengamalkan amalan membaca, kerana dengan membaca saja kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi murid cemerlang. Jadilah seperti masyarakat di negara maju seperti Jepun yang mengamalkan amalan membaca sebagai satu budaya masyarakat mereka. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan semuanya dapat belajar
dan terus cemerlang. Sekian saja. Assalamualaikum. Bye.